Hari ini saya bukan nak cerita pasal Star Wars. Saya nak cerita pasal Third Force dan New Force dalam politik negara kita. Apa Third Force dan New Force ni? Apa beza Third Force dan New Force ni? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa follow saya, komen, like dan repost video ni. Third Force atau kuasa ketiga adalah gabungan atau parti politik yang muncul sebagai alternatif kepada dua blok politik utama yang sedang bersaing. Contohnya Barisan Nasional bersaing dengan Pakatan Harapan untuk menarik sokongan rakyat. Tiba-tiba muncul Perikatan Nasional. Gabungan parti sedia ada iaitu PAS dan Bersatu untuk menjadi salah satu pilihan kepada rakyat untuk memilih. Matlamatnya adalah menawarkan pilihan baru kepada rakyat yang kecewa dengan kedua-dua pihak. Ia juga memberi lebih banyak pilihan kepada rakyat. Apa pula New Force? New Force lebih merujuk kepada gelombang politik baru, bukan semestinya blok ketiga. New Force ni boleh merangkumi parti politik baru, pimpinan generasi baru atau idea, pendekatan dan budaya politik yang berbeza. Sebagai contoh, Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional sedang bersaing menarik sokongan rakyat dengan budaya politik lama. Muncul Parti Bersama sebagai New Force yang memperjuangkan politik berasaskan dasar serta membawa strategi dan budaya yang lebih segar. Nak senang faham? Tengok gambar ni. Secara ringkasnya, apa beza Third Force dan New Force ni? Third Force sebagai alternatif kepada dua blok utama tanpa menawarkan pendekatan politik yang benar-benar berbeza. Manakala New Force menekankan pembaruan, bukan hanya persaingan. Persoalannya, mana satu lebih baik? Third Force atau New Force? Sudah pastilah New Force lebih baik. Saya ambil contoh New Force dalam politik negara kita, iaitu Parti Bersama. Apa pendekatan berbeza yang dibawa oleh Parti Bersama? Cara kutipan dana, cara memilih calon untuk pilihan raya, cara berkempen dan cara menguruskan parti. Kalau korang nak tahu, ini bukan pendekatan baru. Parti Bersama membawa semua pendekatan ni sebab nak tunjuk kat rakyat, nak tunjuk kat kita semua bahawa inilah budaya politik yang betul dan patut diamalkan oleh semua parti politik. Satu lagi saya nak bagi tahu apa bezanya Parti Bersama ni dan kenapa dianggap sebagai New Force, bukan Third Force. Cuba korang tengok parti-parti lain. Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Di PRN Johor, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan masing-masing sibuk klaim kejayaan masing-masing. Satu pihak klaim kerajaan negeri hebat mentadbir. Satu pihak lagi klaim kerajaan pusat membantu. Ada pula cakap jangan libatkan pihak yang kami tak boleh lawan. Di pihak Perikatan Nasional pula, orang lain duk sibuk nak PRN Johor, mereka tak habis-habis lagi dengan masalah dalaman dan jajaran baru. Ada korang dengar parti-parti semua ni bercakap pasal menyelesaikan masalah rakyat? Ada korang dengar parti-parti ni bercakap pasal rancangan masa depan? Setakat ni, hanya New Force, iaitu Parti Bersama sahaja yang ada rancangan masa depan negara. Kalau tak percaya, tengok gambar ni. Saya harap korang tengok 12 agenda Parti Bersama ni. Kemudian nilailah sendiri. Parti Bersama ni bukan satu pilihan baru, tetapi satu perubahan. Sebagai penutup, kita sebagai rakyat dan pengundi seharusnya bijak memilih. Parti Bersama membawa sinar, harapan dan budaya baru kepada kita semua. New Force bukan sekadar pilihan, tetapi perubahan. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.